Pernah dipaksa untuk melayan nafsu tapi tak sampai mengandung. Okay guys, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan maklumat ataupun react yang menarik atas apa-apa isu, insyaAllah. Okay, now kita pergi kepada soalan yang keempat. So ini sebenarnya adalah collection soalan-soalan. Ada banyak lah sebenarnya, ini kita keluarkan sikit. Collection soalan-soalan pelajar-pelajar sekolah dalam program saya, dalam program advokasi seksual remaja. Mereka tulis soalan tanpa tulis nama dan saya jawab waktu tu. So ni kita nak buat video lah apa jawapannya kan. Okay, ni soalannya, pernah dipaksa untuk melayan nafsu tapi tak sampai mengandung. Tapi tak sampai mengandung. Dan kalau perempuan sesama perempuan bercakap tentang seks, apakah tindakan? Okay, ada dua soalan kat sini. Okey, bukan dua soalan, satu kenyataan. Pernah dipaksa melayan nafsu tapi tak sampai mengandung. Okay, dan kalau perempuan sama perempuan bercakap tentang seks, apa tindakan? Okey, yang pertama tu, pernah dipaksa untuk melayan nafsu tapi tak sampai mengandung. So bermaksud dia dah dipaksa untuk melayan nafsu dan dia pun berzina lah sebab dia kata tapi tak sampai mengandung. Okey, untuk mereka ataupun adik ni dan mereka-mereka yang mengalami situasi yang sama, pernah dipaksa. Bila dipaksa itu adalah kes rogol. Okey, bila sebut paksa, maka anda tidak rela. Itu adalah kes rogol. Bila kes rogol, maknanya kalau walaupun tak mengandung ke, ianya adalah dikategori sebagai dipaksa. Bila dipaksa, ia adalah kes rogol dan anda adik-adik perlu buat laporan polis kerana ia adalah kes jenayah rogol yang boleh dipenjara sehingga 20 tahun. Alright? Dan yang kedua ni, dan kalau perempuan sama perempuan bercakap tentang seks, apa tindakan? Jangan normalisasikan perbualan dan percakapan tentang seks. Kalau ia berbentuk edukasi, okey. Jadi adanya orang dewasa dekat situ, dewasa yang boleh dipercayai, contohnya kaunselor dan sebagainya, itu bolehlah untuk kita dapat maklumat yang tepat daripada kita mendengar daripada orang dewasa yang sebenarnya ingin mengaburi mata anda dengan kononnya mengajar anda tentang seks, tetapi sebenarnya sedang memancing anda. Tetapi kalau anda sesama kawan-kawan berbincang atas konteks education, insyaAllah pembelajaran, insyaAllah tak ada masalah lah. Tetapi sebaiknya kita dapatkan maklumat yang lebih tepat daripada kaunselor ataupun mereka yang sepatutnya, khususnya ibu bapa kita lah. Alright? Okay, selesai soalan yang keempat.